This is Rasiana Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happen. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rasiana Riza's channel. Hi guys, welcome back to my channel. Selamat Hari Raya. Tapi I tak tahu post bila, tapi ini hari raya, masih hari raya. Time I ambil video ni, alhamdulillah I ada order untuk Shopee. Jom kita buat sama-sama guys. So I nak letak ni dekat sini. Adakah dia akan set? Yes. So I dah siap dah dengan menyapu macam tak apalah. Kat sini boleh tak? Okay tak? Kat sini lah. Okay. Okay. Tak best lah. Macam mana? Inilah masalah. Okay. So, customer ni order 6 buku. Kita baru siap buku pertama. Tapi I ada tukar sikit-sikit untuk buku ni. Sebab kalau hari tu buku pertama ni dia jenis yang lain. So untuk buku pertama ni kita buat untuk memang betul-betul basic yang tak tahu langsung pasal CV. Supaya macam mana korang nak anak korang tu tahu CV ialah dengan dari segi menulis. Bila menulis barulah diorang ingat. Okay, sebab setakat hafal macam 2-4, 3-26 tu jadi macam dia boleh tapi dia tak kekal lah. Macam bukan tak kekal, maksudnya dia kena banyakkan latihan supaya CV tu lebih cepat tangkap. Jadi bila dia tengok soalan terus senang. Okay, so untuk yang dua ni yang untuk yang dulu, dua ni dia jenis yang macam ni tau kalau korang tengok. Okay, ini buku CV 2. Tapi yang dulu yang ni buku untuk pertama. Tapi I rasa macam no, buku pertama mesti kena basic yang macam orang tak tahu langsung pun pasal CV. So I buat okay, nanti korang belilah. Okay, untuk buku ketiga dia macam ni, dia advance sikit. Untuk buku keempat dia macam ni. Okay, dia design lain-lain supaya budak tak bosan. Okay, so ni sekarang I nak siapkan untuk 6 buku. Nanti kita sambung time nak packing order. So I nak tunjuk dengan korang macam mana paper keluar daripada mesin. Okay, so yang ni I buat kertas A5 untuk latihan CV. So dia akan keluar lah berapa banyak yang kita nak buat. So now kita nak potong kertas ni. Sebab kadang-kadang ada orang dia sampai walaupun I letak dalam kotak dia tetap akan ronyok sikit. So ada customer yang dia tak suka kadang-kadang buku tu kemik sikit. So I kena ambil penyelesaian lah kan. Sebab ada customer komplain sampai dia punya buku tu kemik. So I decide untuk bagi customer beli ada plastik depan belakang supaya sampai tu dia ada plastik. So I hope benda ni membantulah supaya tak kemik. Sebab macam I tak nak lah customer complain kan. Tapi customer tu tak marah pun, cuma dia cakap macam kemik. Okay, dia bagi kat review tu, tapi dia order lagi. And I alhamdulillah I'm happy untuk tu. Sebab tu I ambil as benda bagus lah. Okay, tapi I dah letak dalam kotak dah. Tapi aku pun tak faham macam mana boleh macam dia kemek. Dia macam kat ujung ni kan, dia sampai tu dia jadi tak cantik. So I harap kali ni customer yang ini okey. Okay.
Belakang satu paper kosong. By the way kan korang, walaupun buku ni tak adalah hari-hari orang order, dia macam 2 bulan sekali je. Macam rezeki lah, Alhamdulillah. I sangat-sangat happy. Tak tahulah, kalau dapat order dekat Shopee ni memang happy betul tau. Sebab I suka packing order. Suka sangat. Selalu macam I teringin nak dapat order banyak. Suka tengok orang packing order. I love. Okay, siap. So masuk untuk stapler. Nak stapler. Mana stapler tadi ya?
So ini buku pertama. Buku kedua. Buku ketiga. Buku keempat. Buku kelima. Buku keenam. Yes, siap. Dah boleh post. Sekejap ini buku ni. So ni buku pertama. Macam ni. Yang baru kita buat tu. Sekejap tak. So buat kotak. Korang tahu tak I melutut ni sebabkan tak tahulah dia punya, tak tahu nak buat apa dia punya angle macam mana telefon ni. Okay, kau tak siap? Masukkan ke 6 buku. Hara. Semoga orang yang beli ni, kalau anak dia, semoga anak dia dapat keputusan yang cemerlang, bijak, pandai. Amin. Dah azan. Okay, so sekarang kita nak packing. Tapi masalahnya, I punya parcel ni tak muat. Dia terpaksa kena buat macam ni. Lepas tu lekatkan. Dia sebenarnya boleh je post dengan kotak je, tak payah balot. Tapi saya tak suka lah sebab takut nanti dia basah ke apa ke. Oh, balot. Yang ni kita boleh selotip dulu. Saya nak kena cepat ni sebenarnya. Dia punya apa? Dia punya selotip ni tak nak buka korang. Saya kena ambil ini. Kalau korang tak ada AW bill kan, AW bill yang printer AW bill tu I ada, tapi dah lambat I nak kena cepat ni. Jadi I pakai je, ambil selotip. Lepas tu korang cover korang punya apa dia punya receipt AW bill ni lah kan. Make sure dia tutup semua. Make sure dia tutup semua. Okay. Korang tak nampak kan? Jadi I tunjuk. Dia macam tak kemas sebab kita pakai ni kan. Tapi make sure jangan sampai ada ruang yang boleh terkena air. Oh, tak boleh tunjuk lah. Nanti nampak lah customer punya ni kan. Boleh lah. Alah, korang just selotip je dia punya kertas tu untuk supaya dia tak kena air. Okay? So itu sahaja korang untuk kita punya video. So kalau korang nak order, pergilah order sebab kita pun tengah improvekan lagi buku tu supaya latihan tu lebih banyak tak sama ke kan. Kita nak make sure kita susun elok, banyak lagi nak improve. So korang boleh pergi beli dekat kita punya Shopee. Bye. Thank you for watching.